Makin kembar telefon nak makan cincung dekat sekolah dia. Amboi, janganlah. Cik Bi kata boleh kau kakak. Kalau ustazah kakak tengok ni, kakak kena marah, ibu tak jamin deh. Katanya Haifah, kita kemah molek lah ibu jangan wiko be, tak apa cikgu tak marah. Sedap lah dia. Tak patut usaha lah Cik Bi pagi Dina lagi pergi beli barang-barang nak buat cincungnya. Pola moga minggu sekali ya boleh jumpanya ni. Moga jarang dah Cik Bi get MMP nya. Kembar moga tak rindu mana dah, hari-hari telefon tu ceria molek dah, tak apa dah lah Cik Bi kan. Siapa-siapa boleh-boleh duk ngemah-ngemah nak buat cincung tu, Cik Bi ceritalah dulu pasal sumuk flotilla kau budak-budak ni nyo. Cik Bi gak serah keputusan Cik Bi ni betul lah sebab atas budak-budak ni sekolah hijik ni. Sebab gapo saya awak dia memang tahu dah. Kakak sini duk cerita, ustazah duk cerita. Katanya hari tu siapa 2 kali duk baca kunut nazilah sekolah dia. Janganlah. Sekolah Seriti pun sama saya awak itu Cik Bi punya lah excited nak cerita ke Ali dengan Ruhi. Nak cerita lah kita nyo pasal kapal sumuk flotilla ni kena intercept konsep si Basyakia tu. Kali pun dia kata gapo ke Cik Bi? Ali tahu dah ibu. Ali siap main hajak tak ada. Alo. Kita ni punya lah semangat nak cerita ke pok dia masa pok dia kelik sekolah masa jumpa temu mata geng ni. Boleh ceritanya sekali pok dia tahu pada kita. Janganlah. Tengok-tengok duk makan tu dia lagi lah hilang Ali masuk kelas UPKK. Janganlah tahun ni nak periksa ni. Aduh Cik Bi pun depan juga tapi kat tu lah. Dia kat semacam bahagian kat sudah belakang tu kat Cik Bi suruh lah kembang nyipir-nyipir kakak. Gonyok-gonyok mana daki-daki tinggal tu lama ke? Lama ke? Tu lah. Lepas tu tak apalah saya awak deh. Kita sebagai tentera bawang kita keep repost posting share dekat story mengenai sumut Nusantara flotilla ni deh. Sebab apa saya awak lo ni ada brigade 8,200. Waktu tu diupah untuk menjatuhkan semangat kita. Tunggu apa lagi lah weh.